So what kalau kita rasa semalam tu Lailatul Qadar? So what? Maknanya malam ni tak payah nak ibadat ke? Maknanya malam ni dah boleh mula tidur dan relax. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, tak ada orang satu pun yang mana masuk syurga dengan amalannya. Para sahabat dengar terperanjat, kenapa tak masuk syurga dengan amalan? Bukankah kita disuruh beramal untuk masuk syurga? Dan bukankah kamu juga, ya Rasulullah, masuk syurga bukan dengan amalan? Termasuk aku juga, kata Nabi SAW, tak masuk syurga kerana amalan. Jadi bukan amalan itu yang menjadi sebab utama kita masuk dalam syurga Allah, kecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya, kata Nabi SAW. Kadang-kala bila kita rasa malas nak beribadat, mungkin ibadat sunat atau bahkan yang wajib, tetapi sesuatu berlaku, kawan panggil datang masjid malam ni, marilah kita pergi qiyamul lail kat Masjid Muhajirin. Okeylah, bolehlah, boleh try lah, boleh cubalah datang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kehidupan kita, siang dan malam, kebaikan yang ada padanya, kita yakini bahawa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.